Hi gang, welcome back to my YouTube channel. Okay, actually ni video sambungan yang number 2. Actually aku nak tunjuk kat kau aku beli baju daripada Haura Bel. So aku dah beli dah sebelum ni satu pasang, which is yang ini. And then aku beli lagi satu pasang. Haura Bel ni kan, bagi aku lah harga dia affordable. And then dia ada size yang bagi golongan-golongan yang comel-comel macam saya ni. So size dia berlambak lah. Kalau tempat lain ada, tapi kalau aku jenis susah sikit. Kalau macam kain tu panas, aku memang tak pakai. Kau tengok budak ni. Budak ni lah yang sentiasa menyibuk. Malam pun datang. So sebenarnya aku beli yang ni. Yang ni aku rasa korang tahu kot. Kalau korang tengok video ni tahun 2026 lah. Yang ni, apa nama baju ni? Aku lupa lah. Nanti aku letak ni. So okay, cuma aku kena alter sikit lah. Sebab aku punya kalau aku beli baju raya kan, ataupun baju kurung, memang aku kena alter. Alter segi mana tau? Kadang-kadang baju ni dia terlampau kembang. Macam tahun lepas pun aku beli daripada Haura Bel juga. Dia terlampau kembang, so aku kena kecilkan sikit kat bawah ni. Kalau tak dia akan jadi nampak gemuk. And then kain pun sama. Kalau kain dia memang besar lah. Kalau dengan aku. Dia besar, so aku kena alter. Aku kena kecilkan kat tepi ni. Kena kecil kat tepi ni supaya nampaklah slim sikit. Dah tu kita kan comel. Kalau kita pakai yang kembang, bukanlah tak menutup aurat, still menutup aurat. Cuma bukanlah nak ketatkan benda ni, cuma nak nampak macam kemas. Kalau tak adalah macam kau pakai veil. Kau pakai baju macam pakai veil. Tak nak lah macam tu, kembang-kembang macam tu kan, tak nak lah. So aku kena alter lah, aku kena alter tepi ni memang kena banyak kerja lah. Tapi kalau aku beli size yang ini size apa size paling besar. Kan Haura Bel sampai triple XL tak silap aku tak tahulah. Tak sure lah dia ke tak 4XL. Tapi aku rasa triple XL paling besar kot. So itulah. Aku beli yang ni satu. Terus aku beli lagi satu. Tapi bukan design yang sama lah, design lain-lain lah. Tapi aku lupa lah nama baju dia. Jamila. Aku lupa lah. Aku sebenarnya tema aku tahun ni, aku balik kampung. Macam tahun lepas aku tak balik rumah nenek aku. So baju pun tak payahlah banyak sangat. Yelah kalau beraya kat KL tak ada family, saudara ramai sangat. Nak pergi mana je nak? Habis-habis aku pergi belah suami aku je. Tapi tak adalah macam, yelah. And then aku belilah satu lagi. Yang ni warna sage green. Sikit pinggang lah aku duduk macam ni. Warna sage green. Sebab husband aku, dia kalau baju Melayu kan, 1 tahun tu sekali je pakai. Sayang. So nak recycle baju dia tu, so aku kena cari baju aku. Gitu. Bijak Oh my god. Wow. So ni warna sage green. Apa nama baju kurung ni? Aku rasa Jamila kot. Aku rasa lah. So jom kita tengok. Apa yang aku suka pasal Haura Bel ni kan, satu material yang dia gunakan sangatlah sesuai dengan orang yang montel-montel macam kita orang. Sebab orang yang montel-montel macam saya ni kan, badan dia mudah panas. Yelah banyak lipik kan. Mudah panas. So bila dia mudah panas, dia kena pakailah baju yang ada lining macam ni. Kan ada lining ni sejuk tau. Lining sejuk. Sama juga macam warna putih ni kan, dia ada lining kat dalam. Tapi lining dia macam bukan smooth macam yang ni lah.
kau tengok material dia. Dia tak, bagi aku yang ni dia jarang sikit. Sebab maybe aku ambil warna nude. Warna nude. So, kalau memang kena pakai something lah kat dalam. Masa aku beli tu, dia kata tak payah pakai pun tak apa. Aku rasa mungkin untuk warna yang gelap. Tapi kalau warna yang cerah macam ni sebenarnya warna nude tau. Tapi dia more tu cream. Sebab tu aku beli. Sebab cantik. Kalau macam warna nude aku rasa macam tak cantik kot. Tapi aku rasa kan dia silap letak lah. Patutnya dia letak warna champagne. Kan? Dia letak warna nude. Memang warna dia warna cream. Macam warna champagne pun ada. Tapi nak cream pun tak cream sangat. Dia adalah nude dia tu. Aku tahu kata maybe dia sesuai letak warna champagne, bukan warna nude. So nanti orang high expectation dia orang mahal. Tapi memang aku beli sebab aku nak warna ni. Okay. Satu lagi yang ni, search string. Dia apa yang orang panggil ni? Lace. Aku rasa kain lace ni kat luar ni macam ni. Korang kata boleh tengok. Dalam lining macam biasalah. Lining dia memang sumpah sejuk. Tak panas. Cantik tu. Kau nak tengok ke aku pakai? Kain dia macam biasa lah. Memang besar lah. Aku tengok pun aku dah tahu dah. So aku kena pergi kedai atau kecilkan bagi tepi. Sebab kita kena pakai macam kain tu macam ni sikit biar nampak kemas. Sorry, bila pakai tak adalah macam nampak gemuk sangat kan. So kau nak tengok ke aku pakai? Ni design latest dia lah. Aku beli awal supaya tak kalut. Kita belum puasa lagi tau. Sekarang bulan 1. Bulan 1 hujung bulan 20 berapa hari bulan hari ni? Hari ni 23 kot. 23 hari bulan 1. Hari ni hari Jumaat. So aku tak tahu aku post bila video ni, tapi aku buat awal-awal lah. Oh geng, dia punya kain pun dalam tu lining. So memang tak jarang lah. Kalau warna macam ni, memang kalau korang pakai memang tak jarang. Tapi kalau korang beli warna cerah macam ni, memang dia ada lining kat dalam. Tapi disebabkan warna dia ni, melainkan korang pakai kat dalam tu, korang pakai warna yang cerah juga. Tapi kalau korang berkulit yang tak berapa nak cerah kan, better korang pakai liner. Memang dia akan nampak. Sebab aku dah try sebelum ni. Aku pakai yang warna kat dalam tu warna gelap. So bila kena cahaya matahari nampak. Bila tak kena tak nampak pun benda tu. Aku tengok si kamera ni. Bila kena nampak, aku tahu tak. So sebaiklah aku macam berhati-hati di jalan raya. Tiba. Lepas aku beli yang ni, memang sumpah material dia sejuk. Dia ada macam jahitan-jahitan bunga-bunga yang macam gini kan. Dia adalah rasa macam miang-miang sikit kat leher. Tapi bagi aku dia punya overall material dia sejuk. Cuma dia miang sikit je. Sebab dia punya apa orang kata ni dekat leher ni bukan collar biasa. Dia bukan collar macam ni. Dia collar macam ni. Dia collar macam ni. Bila dia collar macam ni, benda ni dia kenalah, faham tak? Dia benda ni ni kan dia ada kan. Kau perasan dia macam ni. Belakang ni dia ada rasa miang-miang dia tau. Macam ni okey sikit lah. Macam tahun lepas aku beli memang rasa miang lah. Tapi still okey lah. Sebab yang lain rasa sejuk je. Bahagian leher je tak selesa. Tapi kalau orang yang macam itulah. Silap lah. Bukan 3SL lah paling besar. Tak silap aku 5SL lah paling besar. Betul tak? Bukan 3SL kan? 5SL lah aku rasa paling besar. Bukan 3. Aku dengar something dalam bilik dia orang. It's okay. Apa ni? Macam tu lah. Okay. Kalau yang ni, kain dia sama. Material dia sama. Tapi kalau yang ni kain pun maybe sebab dia ada corak-corak, dia rasa macam kasur sikit. Tapi dekat dalam still lining sejuk lah. Nak tengok aku pakai ke? Tapi mesti tak cantik sebab aku belum alter lagi. Tahun ni
Weh. Kejap lah, aku try sekejap. Sebab aku tak buka lagi puasa. Aku baru ambil tadi. So aku nak tengok ngam tak dengan badan aku. Sebab kalau ngam, aku rasa aku nak beli warna pink tu satu lagi. Sebab tema aku tahun ni ada warna pink juga. Cuma aku tengah riki-riki. Aku risau aku beli terlampau awal. Kan ada lagi yang cantik ke depan. Kau nak beli banyak-banyak warna pink buat apa? Raya memanglah sebulan. Tapi itulah, kita ni kena berjimat-cermat, no? Bukan artis. Ada event situ, ada event sini. Pusing-pusing je pergi rumah saudara mara. Tu je lah. So, sekejap lah. Aku nak pergi try sekejap. Tengok ngam tak dengan aku, okay? Sebab tu saya kata kena alter. Sebab tengok dia punya kain besar kan. Saya takkan potong lah ke bawah. Takkan potong. Cuma saya akan kecilkan dekat kiri kanan ni. Contoh bila kita kecilkan ke kiri kanan kan, jadi macam ni tau. Lepas tu ini baju ni dia kembang tau. Aku rasa orang yang berat 130 pun mesti boleh pakai. Memang dada dia sepatutnya. Aku pohon 50 aku dah boleh pakai dah. Cuma ni memang dia besar lagi lah. So aku kena alter bagi nampak yang cantik sikit lah. Yang ni kalau korang tengok memang material dia macam gini. Ini terbalik tau baju ni. Ini terbalik baju ni. Memang material dia apa orang kata, gatal. Material dia gatal. Tapi overall tak sejuk je. Dia gatal bahagian mana? Bahagian leher ni je. Ni bahagian leher ni. Yang bawah ni okey. Yang ni pun okey. Korang tengoklah kain dia. Sejuk kan. Material lain tak tahulah material apa. Orang panggil apa. Tapi yang ni puas hati jugalah. Yang ni pun aku akan pakai juga tahun ni. Sebab tahun lepas pakai hanya beberapa kali je. Korang nak tengok ke aku pakai satu lagi tu? Malas lah. Panas lah nak tukar tu. Tu saja kot. So ada apa dah. Okay lah. Thanks for watching. Bye.